Assalamualaikum dan hai semua. Tahu tak, menulis huruf hijaiyah ni sebenarnya sangat mudah dan seronok kalau kita tahu caranya. Hari ini, jom kita belajar cara yang betul untuk menulis huruf gabungan yang seterusnya, iaitu huruf lam alif. Dah sedia semua? Jom kita mula. Caranya, mula-mula kita tarik satu tiang condong dari atas ke bawah dan melentur ke kiri. Kemudian, dari arah atas kiri, kita bawa satu lagi tiang lurus condong ke bawah, menembusi atau bersilang tepat pada tiang yang pertama tadi, mendatar ke kiri dan bersambung dengan kaki tiang pertama. Nampak tak? Dah siap satu huruf lam alif yang bersilang dengan kemas dan cantik. Jom, kita cuba sekali lagi untuk bagi lagi mantap. Ingat ya kawan-kawan, kita buat tiang condong yang pertama dulu ke bawah garisan, kemudian kita pangkah atau silangkan dengan tiang kedua dari atas dan sambungkan. Tarik perlahan-lahan dan siap. Mudah sangat kan huruf lam alif ni? Jadi, jangan lupa ambil kertas dan pensel untuk praktis banyak-banyak di rumah tau. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe channel Pai TV. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Hai semua, sokong channel kami dengan tekan butang like, share dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum.